Ini ceritanya ni, air coolant dah keluar daripada lubang pelak. Hui. Ini tandanya coolant dah keluar, dah masuk dekat dalam lubang pelak dah ni. Ni kesnya berat ni. Coolant pun aku lepas baru je tuang tadi penuh. Nak tengok coolant di sistem ada masalah tak. Rupanya dah hilang dah. Ni mesti head gasket dah putus dah ni. Habis coolant dah masuk dalam blok. Macam mana cara lagi? Dia kalau masalah macam ini, ni mesti puncanya enjin tak boleh hidup. Dia boleh jadi hydrolock dekat dalam enjin. Piston berkarat. Dalam-dalam tu confirm berkarat ke tu. Ni aku buka pelak ni pun dah basah tadi. Jom kita tengok keadaan dalam silinder dia macam mana. Tak nak masuk. Lubang piston nombor 2. Jadi kolam. Setengah 3. Kalau keadaan macam ini, kita dah boleh bela dah ikan puyuh ke apa dalam ni. Tapi owner bagi tahu dia tengah tak ada modal nak settlekan kereta ni dulu. So nak tak nak kita kena keluarkan parking lot kat belakang dulu. Inilah realiti kat bengkel ni. Tak semua orang ada bajet untuk settlekan terus masalah dia orang. Kadang masalah kecil, kadang masalah besar. Yang penting janganlah korang biarkan lama-lama kereta tu. Nak tunggu sampai dia karat ke dia rosak lagi teruk.